Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mengesan Timbalan Ketua Bersatu Bahagian Segambut Adam Radlan Adam Muhammad 44 tahun bagi membantu siasatan berkaitan projek Lebuh Raya Max 2. SPRM berkata beliau mempunyai alamat terakhir di Sunway Palazzo, Jalan Sri Hartamas 3, Sri Hartamas 50480, Kuala Lumpur. Difahamkan beliau dicari bagi membantu siasatan berkaitan projek pembinaan Lebuh Raya Putrajaya ke Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Max 2 bermula dari persimpangan Putrajaya dan berakhir di KLIA. Sebelum ini beliau turut disiasat berkait projek Jana Wibawa, namun mahkamah melepaskan dan dibebaskan daripada 12 pertuduhan rasuah serta pengubahan wang haram berkait projek Jana Wibawa yang dihadapinya selepas membayar kompaun RM4.1 juta. Hakim Mahkamah Session Suzana Husin membuat keputusan itu selepas dimaklumkan oleh Timbalan Pendakwa Raya Farah Yasmin Saleh bahawa SPRM bersetuju menawarkan kompaun sebanyak RM4.1 juta kepada Adam Radlan berdasarkan representasi yang dikemukakan tertuduh.